Ramai tak tahu sebenarnya Pontian bukan sekadar kampung, tapi banyak pot makan untuk korang cuba. Yang pertama, korang kena datang dekat Lorong Cendol. Dekat sini ada Cendol Legend yang dah beroperasi lebih daripada 60 tahun. Inilah dia pot orang-orang lama kita yang selalu lepak time zaman diorang muda-muda dulu. Kalau korang nak makan sate dekat dalam kampung, apa kata korang cuba sate atuk? Dibuka pada setiap petang dan pada hujung minggu akan dibuka untuk breakfast juga. Selain pada sate, ada banyak lagi makanan dekat sini. Tempat ni unik sikit. Owner dia suka 4x4. Sebab itulah nama kedai ni Kopi 4x4. Di sini pun ada menyediakan pelbagai jenis makanan, antara dia western, makanan kampung dan macam-macam lagi. Serius cakap, makanan kat sini pun best. Nak makan asam pedas petang-petang dekat mana? Apa kata korang datang dekat Dapur Bobrok. Dekat sini ada macam-macam jenis masakan, asam pedas, western, masakan panas, dessert dan macam-macam lagi. Semua ada dekat sini. Berhadapan dengan Dapur Bobrok ni adalah Kopi Pojok 77. Di sinilah korang dapat merasa biji kopi asli dari Johor. Di sini menyediakan pelbagai jenis kopi untuk korang try, tapi makanan pun banyak juga tau. Ini pot lepak YB. Okey, last kali nak lepak dalam kampung petang-petang, apa kata korang try datang kat Tok Dang Cafe. Dalam ni hiasan dalamannya punyalah banyak barangan antik. Ada juga vendor lain dekat bahagian luar tu. Makanan ni pun banyak pilihan dan memang kena dengan tekak kita. Jadi lepas ni kalau datang Pontian, jangan lupa singgah kedai-kedai ni tau. Siapa orang Johor dekat sini, cuba komen kat bawah.